Ini adalah perangkap usia 2 bulan. So lokasi sarangnya ada dekat pokok kelapa tu sahabat. Itu dia. Okay sahabat, alhamdulillah. Ini adalah perangkap usia 2 bulan yang saya buat pemindahan masuk ke dalam kotak hive. Ini kotak hive yang saya gunakan ya. Alhamdulillah koloni ratu koloni perangkap ni aktif bertelur. Sudah terdapat telur tua dan juga telur muda pada perangkap ini. Ini dia. So lokasi sarangnya ada dekat pokok kelapa tu sahabat. Itu dia. Kejap lagi kotak hive ini akan saya lekatkan dekat batang kelapa tu untuk bagi koloni yang sedia ada tu masuk dan repair sarang yang rosak. Seterusnya saya akan buat pemindahan ke lokasi peternakan saya lah. Ratu dia menyorok ada dalam tu, ada kawasan dekat kawasan telur muda tu. Alhamdulillah lah, tak ada madu yang tumpah begitu banyak, kerana madunya taklah begitu banyak lagi, ada pun sikit je lah. So okay, saya akan buat pemindahan. Ni Evochrome, kawasan belakang ni diseliputi oleh Evochrome. Manakala di hadapan ni saya dah buka dia punya Evochrome tadi untuk lihat keadaan telur. Baiklah sahabat, kita jumpa di video akan datang. Saya ingin membuat pemindahan koloni daripada perangkap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.